Ya. Kita tengok ni. Belum timbang dah 15. Belum timbang dah 15. Ha. Dia tekan kosong dulu baru tekan dia tu. Cuba tekan. Tekan kosong. Macam mana ni? Okey. Belum timbang dah 15. Ha. Kita tengok. Belum timbang dah 15. Alah. Kita tengok jap. Ha. Letak. Ni 15. Kita nak mana ni? Ha, kosong lah. Tak, Kalau kita letak plastik tu nanti dah berapa dah? Saya set macam tu. macam mana boleh set tu? Untung lebih lah. Untung lebih Ini sikit untung lebih ni. Ni tambah ni. Dah 25. Ha, tambah bekas lagi dia jadi 0.025. 15. Ha, 0.015. 0.015. Tak ada benda, kosong kan? Oh betul lah, dia orang tipu timbang ni. Eh? Ha tu. Dia off. Ha. Timbang tak betul, timbang tak betul. Timbang tak betul, harga mengelirukan. Ha, meh. Tak. Dia tekan kosong dulu balik. Ha? Mana dia berniaga tak tahu? Dia pun tak. Semua ada harga. Segaknya kak tu, ya. Kalau tak ada abang ambil free bang. 12.5, terima Kalau tak ada kasih. saya cakap tak ada harga free. 12.5. Kalau boleh setiap ni letak satu. Ha, RM20. Ha. Tak, kena satu ni kena tengok. Ha. Sebab kadang-kadang sana berapa ringgit? Cantiknya Yang ni Kak 20. Alia tu. Letak sana lah. Sempat dia orang baca nama. Cantiknya Kak Alia. Tak ada harga pun tu. Aduh. Ha, betul tak? Ha, kalau you letak sana jadi 3K. RM10 murah. Sikit saya dapat. 3K tu mahal Ha, sangat. letak sini. Lebih kurangnya besar dia. Betul? Maknanya keliru kan? Setiap ni ada. Macam ni. Ha, setiap Letak kat tu sana. ada. Letak kat sana sikit. Bisa. Ha, Ah, jadi RM20. Eh, RM12. Jadi letak sana. Betul tak? Ha, betul. Untung lah you. Mana saya tahu harga dia kan? Yang tahu you. Orang lain tak tahu. Jadi Saman tu, saman. kena letak harga satu-satu. RM10. Semua lah yang plastik ni. Setiap plastik. Setiap Sebab kalau plastik you tulis tukar-tukar, harga. harga berbeza. Kalau harga tak berbeza okey. Sana RM20, sini RM10. Kalau dia orang tukar letak sana. Kalau tak ada harga ni, Ha. free lah. Bang ada harga Maksudnya tak orang kuih boleh tu? manipulasi